Di keluarga besar ana selalu mengadakan perkumpulan makan-makan atau acara haul kematian kakek atau nenek kami. Sementara sejak ana mengenal dakwah sunnah, saya sudah tak ingin lagi ikut datang. Alhamdulillah. Tapi ana selalu dipaksa datang. Bagaimana saya harus memberikan alasan Ustaz? Jika hidup di satu kawasan yang mana majoriti tak faham dengan sunnah, ini memang berat. Tetapi kita kena punya prinsip. Kalau kita tetap ikut, hujung-hujungnya apa? Seolah-olah kita mengiktirafkan apa yang dia buat apa-apa alasan. Buatlah nak pergi outstation ke, nak jalan keluar ke, tak ada masalah. Daripada kita buat perkara-perkara yang bercanggah daripada sunnah Nabi SAW. Acara haul ni jemaah, ini adalah acara yang direka-reka. Dan ini kalau kita tengoklah, siapa yang pencetus dia? Yang banyak buat ni sebenarnya orang Syiah yang buat. Tapi di copy paste oleh orang-orang ahlu sunnah kononnya. Haul ini bukan acara yang ada datang daripada Nabi sahabat. Di zaman Nabi ramai orang meninggal. Tapi Nabi tak pernah pun melakukan haul untuk Hamzah, untuk Khadijah. Padahal mereka yang lebih berhak. Dan semasa Abu Bakar, Umar, Uthman, ini Islam dah kuat. Kenapa Abu Bakar, Umar dan Uthman dan yang seterusnya tak pernah mana-mana riwayat buat haul untuk Nabi SAW? Padahal kalaulah haul itu bagus, patutnya beliaulah, mereka-mereka lah yang lebih buat terlebih dahulu. Ternyata mereka tak buat. Jadi ajaran ini di mana? Ajaran ini adalah rekaan. Rekaan yang dibuat oleh segelintir tuan guru, pasti akan ada niat-niat yang terselubung. Allahu Ta'ala alam.